Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita akan sambung belajar bab evolusi zon A, type AA, evolusi zon AA, type type 1 to 3 lah. Maksudnya saya akan fokus kepada type 1 dahulu, evolusi zon A. Evolusi zon A ini bermaksud adalah kita melihat kepada perjalanan pada waktu UO. Pada waktu UO, iaitu pada waktu ni lah kan. Ini pada waktu Tokyo selepas zon A dia naik ke atas. Selepas itu kat sini jam 2. Okey, jam 2 bermulanya London, and then dia turun ke bawah seakan-akan dia nak buat repair. Kalau kita tengok kat sini nampaklah macam TKJ kan. Kena sel doji dan sel macam TKJ. Dan okey, kebanyakan market dia akan membentuk type 2 ataupun type 3, yang tu kemudian maksudnya adalah kat sini dia naik, lepas tu dia repair, and then pada waktu UO tu jam 8 malam lah kan, biasanya dia akan sambung naik balik. Dia membentuk trend macam tu lah. Kebanyakan, bukan sepatutnya, kebanyakan. Tapi kadang-kadang berlaku keadaan di mana dia melawan perjalanan Tokyo. Tokyo dia naik ke atas, lepas tu dia naik, lepas tu yang ni pukul 8 kan, ini pukul 8, dan dia balas, dia lawan pergerakan sebelum dia, perjalanan sebelum dia. Dan yang paling penting adalah dia breakout zone A. Jadi inilah dia bentuk T1 yang cantik lah. Maknanya kita kata T1 cantik. Itu yang pertama dari sudut bentuk. Bentuk. Kenapa saya ulang-ulang benda ni? Sebab ada yang tak berapa jelas lagi lah kan. Saya tak marah pun, saya tak kata apa pun. Sebabnya kita kena tengok keadaan. Ada orang dia cepat faham, ada orang dia kena tengok gambar berulang-ulang kali. Bukan dia tak faham, mungkin sebab saya tak terangkan lebih detail. Satu adalah kalau saya sumbat semua perkara dalam tu dengan detail, berasap kau punya otak dia tu nak hadam semua kan. Nak hadam semua sekaligus, berasap otak. Jadi saya akan sumbatkan sikit, step by step. Bila kita dah familiar, contoh sekarang saya nak korang familiar kan dengan bentuk je dia dulu. T1, T2, T1, T2, T3 tu saya anggap T2 je lah dulu untuk mudahkan korang. Itu yang pertama. Jadi sekarang so bila korang tengok, saya nak tahu feedback. Adakah korang dah faham kan nak tengok bentuk T1 ataupun bukan? Kalau dah faham tu komen je lah kat bawah, ataupun bagi thumbs up sikit. Kalau dalam channel tu bagi thumbs up sikit, maksudnya saya tahu ramai dah faham. Jadi saya boleh skip lah. Bab ni saya akan masuk kepada benda yang seterusnya. Sebenarnya ada banyak benda lagi yang saya nak ajar kan. Cuma saya tak boleh langkau. Kalau saya buat kepala saya sendiri je, saya ajar je kan. Ini tak faham, itu tak faham, yang akan datang pun tak faham. Langsung tak dapat apa-apa sebenarnya. So, saya akan buat sikit supaya faham lah kan. Jadi bagi feedback balik. Bukan saya nak like, komen tu benda sangat. Tak, saya tak kisah pun. Cuma saya nak tahu, saya dah boleh skip ke belum? Kalau korang tak faham, korang bagi tahu je lah. Tak faham, saya ulang lagi. Simple je. Tak faham cikgu, belum faham lagi. Saya akan ulang lagi, dan saya akan bagi lebih detail lah sebenarnya. Kalau tak faham tu, dia mungkin macam ni tau. Dia nampak, tapi ada benda dalam kepala dia yang menyebabkan dia keliru. Benda itu kebiasaannya dia berkait dengan T3. Benda tu dia berkait dengan T3. Jadi dia nampak macam salah ke? Salah dia tu ada benda lain. Jadi dia belajar, bukan dia tak faham. Cuma dia nampak ke depan sedikit. Cuma benda tu tak diberitahu lagi. Jadi yang pertama, bentuk dah selesai. Yang kedua, yang sepatutnya yang kita buat adalah kita perlu menilai perjalanan ke sel ini. Sama adakah dia melemah ataupun dia masih lagi kuat. Itu yang sepatutnya
kita kena melihat dulu dari sudut 8D. 8D maksudnya adalah diamond step 1 2 3 4 5 dan diamond dan DSV, dan DSV adalah DS6 dan diamond trend, DTB dan DTS. Okey, kebiasaannya kita melihat dari sudut diamond trend sebab dia melawan arah kan, biasanya akan terbentuk diamond trend. Diamond trend ini adakah dia masih lagi kuat untuk menggerakkan market esok sambung, ataupun diamond trend ini memang dia sendiri pun dah melemah. Okey, itu yang sepatutnya. Cuma untuk kita memahami tentang diamond trend ini, dia agak, pada saya lah, antara 3 pecahan 8D itu diamond trend yang paling susah kita nak detect dia sebagai kuat ataupun lemah. Yang ni detect ini diamond trend ni lemah ni, ini diamond trend ni kuat ni, itu agak susah sekali. Kalau diamond step, dia senang kita nak tengok, dan kita nak tengok, ini diamond step, kita tahu kalau berlaku diamond step dia memang dia melemah kan. Ini DSV lagi senang kita nak tengok. Contoh macam yang ni lah kan, contoh yang ni. Okay, kita tengok yang ni. Slik sikit 20 pip. Ini candle besar je. Ini candle besar 20 pip. Ini baru candle besar Ini bukan DSV lagi. Okay, tak apalah. Tapi dia macam tu lah. Kita boleh tengok, oh besar ni. Oh, ya tak. Jadi dia jelas kan, dia jelas. Yang ni tak. Okay, bila kita dah dapat diamond trend, sepatutnya barulah kita ikutlah arah dia kan. Ikutlah arah dia. Kalau dia melemah, kita ke buy. Kalau dia kuat, kita ke sell. Itu yang sepatutnya. Okay, kita skip yang tu dulu sebab agak susah. Kita follow next step. Adalah kita mencari kewujudan F2 ataupun F1. F2 adalah LT yang terbentuk sebelum zone A. Ini zone A 1, 2, 3, 4 Ichi ni San Yon. Okay, lama-lama korang pandai bahasa Jepun ni. Belajar dengan saya. Saya memang belajar bahasa Jepun dengan bahasa Korea. Saya memang ambil kos belajar, bukan belajar sendiri-sendiri. Saya memang ambil kos belajar. Okay, Ichi ni San Yon. Lama-lama pandai korang ni 4 zone A. Jadi sebelum zone A, jika terbentuk LT kan, dan selepas jam 12 malam lah, nak mudah, itu adalah F2. Okay, dan kalau zone A terbentuk bermula daripada zone A ke depan, sehinggalah pada waktu London sekarang jam 12. So London ini market dah terbentuk, sehinggalah jam 12. Itu adalah F1. Okay, itu adalah F1. Aturan dia adalah F1 akan kita akan follow F1. Kalau wujud F1, kita akan follow F1. Kalau tak wujud F1, kita akan follow F2. Jadi kalau ada F2 dan ada F1, okay, kita akan skip F2. Kita akan tengok balik. Kita akan menilai balik perjalanan market, ke mana kita nak pergi. Okay, F1 wujud. Kalau dia keluar arah ke buy. Kalau dia keluar arah ke sell. Tapi kalau dia tak wujud dan ada F2, kita akan ikut F2 lah. Cuma F2 ni kadang-kadang dia terbentuk F2 yang kita kata S2 lah. Kadang-kadang dia membentuk HSJLT tau. HSJLT memanjang. Contoh macam kat sini kan, dia buat sideway kat sini, memanjang kat sini. Okay, dia membentuk HSJLT memanjang. Okay, F2 first. F2 macam mana kita nak tahu kan? Dia ada dua. Satu bentuk yang cantik. Contoh macam yang ni lah kan, dua candle yang kecil-kecil dan lebih kurang saiz dia lebih kurang sama besar dan terbalik. Dia tak boleh sell dengan sell. Itu pun LT, tapi LT lain. Okey, itu LT lain. Contoh dekat sini, ini LT lain. Kita tak pakai yang ni. Ni LT menaik. Kecil buy menaik. Ini LT menaik, maknanya kita nak buy lah kan. Kita nak buy selepas LT menaik ni. Okay, kita nak LT melata ataupun LT ke kanan, ke sell dan ke buy, ataupun ke buy ke sell. Okay, kecil dan lebih kurang saiz dia tak semestinya sama. So dia adalah LT bentuk
bentuk yang cantik. Satu lagi adalah kadang-kadang market ni dia terbentuk. Dia kita tak nampak jelas yang dia adalah LT, tapi dia sebenarnya LT. Ini kita panggil dia sebagai LT atas sifat. LT atas sifat. Nak tahu? LT atas sifat ni sebenarnya dalam bahasa mudah kita adalah dia sideway. Dia sideway memanjang. Sideway biasanya orang akan tengok dia panjang lah kan, lama lah kan. Tapi kita akan panggil dia sideway memanjang ataupun LT memanjang. Okey. Daripada satu candle yang besar kan, kat sini kita boleh tengok candle-candle biasa je kan. Candle ini pecahan candle dia ada 5 sebenarnya. Pecahan candle dia ada 5. Ini candle biasa. Ini candle yang biasa je. Size dia biasa je, normal je. And then tiba-tiba dia besar sikit. Dan dia besar kan, dia dah mula besar. Ini kan dengan bandingkan dengan yang lain ni, dia besar. Dia ada berapa batang candle besar baru boleh jadi. Tak kisah kan. Dia tak kisah. Dia tak semestinya kita kena tengok dia besar. 3 batang candle besar barulah kita boleh ambil. Tak. Bukan juga dia, tapi dia ada candle besar dulu sebelum dia. Okey, ada candle besar. Tiba-tiba dia mengecil kan, inilah kita kata LT atas sifat. Saya tak nak sambung pasal candle besar tu. Biasa tak payah masuk lah. Candle besar ni tak payah masuk lah. Nanti korang berasap pula kepala. Okey, bila terbentuk LT atas sifat ni, dia agak sukar untuk kita nak melihat arah dia ke mana, dan kebanyakannya kita dah terkena banyak kali lah. Contoh kita nampak kat sini LT dan dia keluar arah ke buy. Okey, keluar arah ke buy. Kalau ikutkan kita masuk buy lah. Tapi aturan, ini kena ingat selalu, aturan selepas jam 12 malam AUO kita tak trade. So bila kita abaikan waktu kan, kita skip benda ni kan, kita skip lah. Sebab AUO aku tak trade. Walaupun dia keluar arah ke buy, kita tak masuk sebab AUO waktu dia tak sesuai. Jadi kita dah selamat. Okey, dia keluar ke buy. Lepas tu dia buat TKL. Lepas itu dia memanjang pula. Lepas tu dia buat LT lagi. Lepas tu dia buat keluar arah ke buy balik. Jadi kalau kita follow arah F2, kebanyakannya kita akan terkena dengan benda yang macam ni lah. Okey, kena benda yang macam ni. Disebabkan itu F2 ni agak susah sikit untuk kita nak ramal lah, bahasa mudah dia ramal. Bila waktu dia yang betul, ataupun mana arah dia yang betul, agak susah sikit lah kan. Kadang-kadang dia terus jadi, kadang-kadang dia buat manjang macam ni. Dia memanjang pula. Maksudnya adalah dia melipat. Lepas itu baru dia gerak kan kat sini LT. Lepas tu dia gerak. Okey, satu tip untuk korang adalah, kalau biasanya F2 yang dah di hujung-hujung, maknanya dekat-dekat dengan zone A, itu lebih afdal ataupun lebih afdal lah untuk kita masuk. Dia bukan masuk ni, kalau yang awal yang ni memang kita tak masuk. Yang ini dah boleh lah kot. Okay. Kalau kena sekalipun, kita hanya kena sekali je, dia menjadi TKL. Okay, jadi kat sini apa yang saya nak cerita adalah step dia yang ikut, yang betul lah. Kita kira ikut, dia tak ada pun dituliskan SOP nak kena buat ini tak. Dia tak ada SOP. Cuma tarik nafas sekejap. Okey, satu, kita menilai diamond trend. Yang kedua adalah kita melihat kepada F2 dan F1. Okey, F2 dan F1. Okey, bila ada kita akan follow. Okey, apa yang saya nak bagi tahu, perkara yang seterusnya adalah bila terbentuknya F2 yang melawan arah, biasanya dia tak akan pergi jauh. Kalau F2 yang F2 yang follow arah, dia akan pergi jauh. Jadi
arah apa yang kita nak tentukan. Apa yang saya bagi tahu pada korang sebelum ini adalah arah daripada perjalanan UO ini sahaja, iaitu kalau dia break ke sel, T1 sel, T1 sel ni bahasa saya lah. Jadi sebelum ini kita cuma melihat dari sudut ini sahaja. Sudut ini T1 sel, kalau dia lawan, dia kebai, maknanya kita anggap dia lawan pergerakan market. Yang sebenarnya adalah kita nak kena melihat kepada diamond trend ini. Berbalik kepada situ balik. Adakah dia melemah ataupun dia menguat? Kalau dia melemah, maknanya diamond trend ni melemah, and then arah dia akan pergi ke buy lah. Kalau diamond trend dia ni masih lagi kuat, arah dia akan pergi ke sell. So dekat situ sebenarnya, cuma macam yang saya bagi tahu awal, dia agak susah untuk difahami awal-awal. Jadi kita akan follow arah yang ni je dulu. Kita akan follow arah T1 breakout ke sell. Ambil yang tu je dulu. Kita mahirkan yang tu je dulu, barulah nanti lama-lama buka minda, lihat dari sudut diamond trend tu sendiri. Ada yang bagi tahu dekat saya, cikgu, kalau zone A tu rapat dengan low kan. Contoh zone A ni dia rapat dengan low semalam. HS1 low dekat sini kan. Zone A ni dia lebih kurang rapat dengan low semalam lah. Saya nak korang lihat dari sudut pergerakan market sebelum dia, apa yang terbentuk. Adakah dia terbentuk trend? Ini mungkin dia macam ni. Ataupun mungkin dia macam ni. Saya tak tahu. Banyak bentuk yang boleh terjadi. Lepas tu baru dia membentuk zone A yang dekat dengan low. Biasanya ada dua bentuk ni je lah. Jadi saya nak korang cari key point dia dekat situ. Bentuk dia tu, bentuk perjalanan dia tu. Kenapa? Sebab kalau bentuk perjalanan dia yang ini kan HSGLT memanjang. HSGLT memanjang tu apa? HSGLT memanjang tu apa? Kan? Jadi saya bagi tip dekat situ je lah. Faham Ini pun HSGLT memanjang ni. HSGLT memanjang type 1. HSGLT type 1 bawah. Kita tengok contoh lain pula. Kita tengok contoh NZD USD. NZD USD semalam bukan, yang ni 1, 2, 3, 4. Pergerakan market sebelum dia adalah ke sell. Lepas tu dia buat ke buy. Bila ni? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dekat dalam. And then dia break ke atas. So kita boleh kata T1 lah kan, dia break ke atas evolusi zone A, type type 1 dulu, type A, B, C nanti. Kemudian dah boleh, dah habis yang ini semua, dua-dua tu kita akan gabung, barulah akan nampak keseluruhan benda yang kita nak buat sebenarnya. And then zone A, satu, 2, 3, 4 dekat sini. Dia keluar dengan satu candle besar. Dan dengan zone A sebelum dia pula, dia agak waktu ni perjalanan dia ni agak bahaya sebenarnya ni. Dia keluar dengan satu candle besar, lepas tu dia sangkut dekat zone A sebelum dia, and then bila dia break, barulah jelas perjalanan dia. Dia break sebab tak ada halangan dah. Tak ada halangan,
Yang ni dia repair ke zone A. Jadi tu je lah dulu. Zone A dia kat sini. Nampak tak? Kan high, HH1 high ataupun high semalam dekat sini. Zone A dekat dengan dia. Okay. Dan apa yang terbentuk dekat sini? Daripada high tu sehinggalah ke zone A, apa yang terbentuk dekat sini? Okay, ini F2 yang cantik lah. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya dia tak adalah macam tadi kan, tiba-tiba keluar arah ke sel, lepas tu lipat balik keluar arah ke byte, lipat balik keluar arah ke sel, last dia jadi HJLT memanjang. HJLT memanjang dia memang daripada benda itu sebenarnya. Yang ni tak, dia buat LT, dia tak keluar lagi arah dia jadi HJLT yang cantik. So saya nak korang relatekan balik dengan formula arah HH1. Formula arah HH1 iaitu F1 dan F2. Kan, F1 dan F2. Terbentuknya F2 dekat sini. Relatekan balik dengan benda itu, barulah kita akan nampak, oh, boleh ke tak boleh? Dan kalau boleh, kenapa boleh? Dan kalau tak boleh, kenapa tak boleh? Dia bukan sekadar zone A berada dekat dengan HH1. Okay? Sebenarnya cerita saya panjang-panjang hari ni. Saya nak bagi tip yang tu je sebenarnya. Yang pertama, nak kenal bentuk type 1. Yang kedua adalah saya nak bagi tip untuk F2 dan zone A yang dekat dengan HH1. Itu je sebenarnya. Okay, boleh? Fahamlah F2, F1, F2, F1 mengikut aturan mengikut aturan formula arah HH1. Cuma sekarang nak kena belajar mengenal F2 yang cantik. Sekian, terima kasih. Bye bye.